Okey, Assalamualaikum, pejuang PhD. Okey, kali ni saya nak kupas lagi tentang pemilihan tajuk untuk PhD atau Master by Research anda. Okey. Kadang-kadang ada juga pelajar saya yang bagi tahu, saya minat sangat dengan tajuk ni. Saya nak buat tajuk ni untuk PhD saya sebab saya nak kaji dengan lebih mendalam. Boleh. Tapi tanya dulu beberapa soalan ini. Boleh jawab tak? Okey, sebab apa? Kadang kita minat tajuk tu. Tapi kita kena tengok juga tajuk tu doable tak untuk PhD kita. Okey. Apa persoalannya yang kita perlu tanya dulu pada diri kita sebelum kita proceed dengan tajuk tersebut? Pertama, tajuk tersebut kalau dilihat respondennya siapa? Population untuk collect data nanti unknown atau known. Okey. Dan di mana nak dapatkan responden untuk kajian yang berkaitan dengan tajuk tersebut? Kat mana nak cari responden tu? Kita kata okey, kita nak buat tajuk ABC ini. Okey, ya boleh. Tapi siapa respondennya? Kat mana respondennya berada? Macam mana nak approach responden tu? Kita nak bagi questionnaire tu melalui email ke? Melalui apps lain ke untuk distribute questionnaire? Ataupun kita pergi secara fizikal untuk distribute questionnaire tersebut? Macam mana? Kan? Kemudian population kajian itu known or unknown? Di mana nak dapatkan data untuk kajian tersebut yang berkait dengan tajuk kita ni? Kan? Tanya dulu tu semua. Sebab kadang tajuk tu menarik, kita minat sangat-sangat nak kaji. Tetapi tidak doable. Ataupun doable tetapi agak sukar untuk kita. Okey? Jadi kita kena tengok betul-betul, tanya pada diri kita dulu. Okey, kalau kita buat tajuk kajian ni, siapa respondennya? Bagaimana nak approach responden tersebut? Populationnya unknown or unknown? Okey, sebab apa? Kita akan tentukan sampling dia daripada population tersebut. Okey, dari situ kita akan dapat lihat tajuk tersebut possible ke tak untuk kita proceed, doable ke tak. Okey. Okey, setakat itu untuk hari ini. Okey, nanti kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Kita akan kupas lagi isu-isu yang biasa pelajar-pelajar saya tanya. Okey. Okey, buat masa ini itulah dia. Faham ke faham? Okey, bye.